Okay, aku bawa balik daripada kedai Eco. Dan hari ni adalah hari yang rare daripada hari-hari biasa, sebab aku tak habis lebih daripada RM20. Sebab apa orang tahu? Sebab aku tak bawa anak-anak aku. Kalau aku bawa budak-budak ni, memang RM20 tu memang tak cukup. So aku nak tunjuk apa benda yang aku beli. Aku beli cheese tiramisu, almond milk chocolate. Tapi aku baru makan 2 biji, tiba-tiba jatuh tergolek-golek. Allah, sedihnya. Tapi quite sedap. Okay, next tunjuk beli apa. Aku beli goji berry sebab aku nak buat ayak yang ayak herba tu. Okay, ni goji berry. Next aku beli chia seed. Oh, tiba-tiba main perangai nak makan apa benda healthy ni, so aku beli chia seed. Next aku beli apa ni, longan, dried longan. Ni aku nak buat ayak tu tau, ayak macam orang Cina selalu buat minum tu, so aku beli ni 2. Nah, 2 longan kering. Lepas tu aku beli ni apa, red dates. Sebab aku nak buat ayak tu kan. Aku nak minum yang healthy lah ni. Tu saja. So total aku beli hari ni habis RM15, 6 kupang. See, tak lebih daripada RM20. Aku kalau angkut budak-budak ni pergi kedai Eco, tak cukup lah kalau RM15 tu, lebih. Okay, itu saja Eco Shop haul aku hari ni. Inilah barang-barang yang aku beli. Okay, bye.